Kalau kat rumah korang ada banyak stok kentang, apa kata cuba masak cekodok kentang yang pasti anak-anak akan sukakannya. Hai korang, Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? So, untuk bahan-bahannya kena ada tepung gandum anggaran dalam 2 cawan lebih, bawang holei yang dihiris dadu, bawang merah dan ikan bilis yang ditumbuk, kentang hiris dadu dan sebutir telur. Kemudian dalam tepung gandum tu kita masukkan garam, serbuk perasa, ajinomoto dan juga gula putih. Okey, lepas tu kita kacau sekejap bagi sebati dia punya bahan-bahan tu. Kemudian saya masukkan juga sedikit air. Kemudian kita kacau lagi dan juga saya masukkan sebutir telur dan kita kacau sekejap. Lepas tu saya masukkan lagi sedikit air. Okey. Lepas tu kita kacau sekejap dan kita masukkan bawang merah dan ikan bilis yang telah ditumbuk. Kemudian masukkan juga bawang holei yang telah dihiris dadu dan juga masukkan kentang yang telah dihiris dadu. Okey. Lepas tu masukkan juga sedikit air lagi dan kacau lagi adunan tersebut. Kemudian saya masukkan juga serbuk lada putih nak bagi cekodok kentang kita ni lagi bertambah sedap. Okey. Lepas tu saya masukkan juga sedikit air lagi dan kacau sampailah adunan ni menjadi macam ni. Okey. Dia tak pekat sangat dan tak cair sangat. Okey. Lepas tu sediakan minyak yang panas dan kita gorenglah cekodok kentang tu. Masukkan satu persatu di dalam kuali. Lepas kita dah masukkan cekodok kentang tu satu persatu, lepas tu kita kena kacau sekejap. Dia punya cekodok tu tak nak bagi cekodok tu dia melekat antara satu sama lain macam tu. Okey, lepas tu jangan lupa balik-balikkanlah cekodok tu, jangan bagi hangit pula. Ni cekodok kentang kita dah masak. Okey, alhamdulillah. Ini round pertama. Lepas tu saya akan masak lagi round kedua cekodok kentang ni. Nyam, tak sabar nak makan. Tapi tunggu dulu, kita habiskan dulu cekodok kentang round kedua. Okey, so ni saya dah masukkan dalam kuali cekodok kentang tu satu persatu. Lepas tu balik-balikkan dan juga saya angkat dan toskan bila dah masak. Okey, jangan lupa toskan tau sebab dia berminyak. Okey, so dah siap lah cekodok kentang kita. Alhamdulillah, memang sedap dan gebu-gebas. Okey, jom kita makan. Makan panas-panas, cicah sos dan juga mayonis memang sangat sedap korang. So korang jangan lupa cuba resepi ni, pasti keluarga sangat suka. So kalau korang rasa video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa follow, like, comment and share. Thank you for watching. Bye bye.